Mana ada bebek tukar cash kat Malaysia ke pihak Arab Saudi baru tukar. Okay, sebenarnya berkenaan dengan tukar ni, kalau tanya pendapat peribadi aku akan tukar sikit. Aku akan tukar siap lah, based on berapa calculation nak pakai. Then pi sana aku akan tukar lagi sekiranya aku perlu penambahan. Dekat mana lagi untung, dekat sini ataupun dekat sana, sebenarnya lebih kurang sahaja. Cuma hampa kena pandai. Bila hampa nak pi sana, hampa nak tukar, aku suka pakai XE Currency. Ada apps XE Currency untuk nak tengok berapa duit current, duit semasa lah. Kalau tak pakai apps pun Google ya, tulis XE Currency, buka, kemudian apa cek RM100 dapat berapa rial, ataupun RM100 dapat berapa ringgit. Jadi based on XE, kalau hampa pergi kedai, hampa dapat same rate ataupun kurang sikit, okey, kau akan tukar. Tapi kalau tu beza banyak, maksudnya kedai tu mahal lah. Jadi sebenarnya kalau kata tengok rate dah sama XE, walaupun kat Malaysia, so aku akan tukar je based on budget berapa aku nak pakai. Tapi biasanya aku tak akan tukar, contoh pi tak ada lah bawa terlalu banyak sangat duit. Aku akan pi bawa ikut kadar keperluan. Personal, macam sebelum ni aku dah cerita, aku suka juga bawa kad. Yang tu kena depend atas orang lah, macam mana nak pakai cash, pakai kad. Sebab ada orang komen juga, ni ayah saya nak bawa ayah, saya nak bawa mak, macam mana tak tahu penggunaan kad. Bawa cash, tak ada masalah. Cuma cara penyimpanan tu kena bagi betul. Dan untuk siapa nak tukar dekat Saudi, tanya dekat mutawif. Kalau pi dengan mutawif lah. Kalau siapa yang pi DIY, relax, tak ada masalah. Hampa buka je grup Facebook tu, tulis DIY umrah, apa-apa DIY berkaitan umrah, akan keluar macam-macam suggestion kedai. Kedai ni murah lah, kedai ni mahal lah. Informasi ni dia ada di hujung jari. Rajin dengan tak rajin saja. Jadi jawapan dia, kat Malaysia ataupun Arab Saudi, dua-dua boleh, tak ada masalah. Cuma check dekat XE Currency mana yang lebih menguntungkan ikut kadar semasa. Cuma hati-hati bila bawa cash, jangan terlalu banyak sangat. Bawa ala kadar, buat bajet keperluan plan berapa yang mencukupi untuk kita nak pakai sepanjang kita dekat sana. Itu aku kata aku nak share berkenaan dengan bajet. Tak sempat lagi, insyaAllah. Komen video ni banyak-banyak, like, share banyak-banyak, insyaAllah. Next video aku akan cuba tulis bajet berapa duit nak bawa keperluan untuk nak makan dekat Tanah Suci, untuk siapa yang ambil package tanpa makan. Okey, jangan lupa share video ni banyak-banyak. Harap membantu dan bermanfaat.